Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Hanif binti Muhammad Hassan Sani dan saya Iman Iris Yasmin binti Rashidi. Sempena sambutan Maulidur Rasul, hari ini kita akan berkenalan dengan insan yang paling mulia, kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tu. Jadi hari ini kita nak tanya murid-murid SK Menjalara, mereka kenal tak Nabi kita iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom kita tanya murid-murid sejauh mana mereka kenal Nabi kita. Jom. Kita dah jumpa murid pertama kita. Jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah nama awak? Nama saya Dian Nurdahlia binti Muhammad Syukri. Baiklah, hari ini Dian telah dipilih untuk menjawab soalan kami. Boleh kami tanya soalan untuk awak? Boleh. Baiklah. Siapakah nama penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adalah Muhammad bin Abdullah. 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 Apakah sifat-sifat wajib bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-Siddiq, Al-Amanah, At-Tabligh dan Al-Fatanah. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Amanah, Fatanah, Tabligh, As-Siddiq. Di manakah tempat Nabi Muhammad lahir? Lahir di Mekah Al-Mukarramah. Mekah. Datang. Di Mekah. Mekah. Okey. Siapakah nama ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Abdullah dan Aminah. Abdullah bin Abdul Muttalib, Aminah binti Wahab. Abdullah dan Aminah. Abdullah dan Aminah. Aminah dan Abdullah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab dan nama bapanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Wah, hebat kan murid-murid SKM hari ini. Semua kenal Nabi kita. Sekarang kita nak tukar sikit. Kita tanya cikgu pula. Cikgu mesti tahu ni. Jom kita tanya cikgu. Jom. Siapakah nama penuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Nama penuh Rasulullah, baginda Rasulullah ialah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Apakah sifat-sifat wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga dia lah. Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatanah. Okey. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Siddiq, Amanah, Fatanah, Tabligh. Okey. Di manakah tempat lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mekah. Mekah Al-Mukarramah. Di Makkatul Mukarramah. Di Mekah. Mekah. Okey. Siapakah nama ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cikgu Azrai pula. Saya tak pandai nanti. Siti Aminah. Ibu tu nama ibu. Ibu lah. Dan? Apa? Ayah. Abdullah. Aminah dan Abdullah. Nama ibunya Aminah, nama bapanya Abdullah. Nama ibu Nabi Muhammad ialah Siti Aminah. Nama bapanya Abdullah. Nama ibu Siti Aminah, nama ayah dia Abdullah. Okay. Bilakah tarikh lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya ingat 12 je. Cikgu Azrai apa? 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Tahun gajah. Okey, kan. 12 Rabiul Awal tahun gajah. 12 Rabiul Awal tahun gajah. Wah, seronok kan hari ni? Murid pandai, cikgu pun hebat. Alhamdulillah, ramai rupanya yang kenal Nabi kita. Semoga kita semua terus mencontohi akhlak baginda. Jujur, amanah dan penyayang. Jangan lupa selawat ke atas Nabi setiap hari ya. Terima kasih. Assalamualaikum.